hari ni bercuti tapi dekat je, dia masih lagi di kawasan Melaka. Ni akan menginap di sini dah 1 malam di depan pantai. Pantai ni dah tambak. Boleh mandi lah kalau siapa yang berani. Jauh dah pantai. Kalau dulu dekat je. Dan di sebelah resort ni masjid. Parking pun senang je, di depan tu ada luas. Masuk dalam, ini dah dia bilik yang cukup sederhana dan baik lah. Tapi yang best ni lah kolam. Tapi untuk kanak-kanak memang dia orang sukalah kan. Memang berdepan je dengan bilik. Memang keluar terus nampak lah. Lepas tu dah malam makan pun malas nak keluar. Kita boleh juga makan di sini. Ada dia punya restoran. Bolehlah order dan makan di sini saja sambil melihat keindahan malam pantai, pasir-pasir yang nampaknya semakin jauh lautnya. Boleh masuk bilik. Inilah dia di Nelayan Beach Resort di Masjid Tanah. Sungai Tuang namanya. Boleh sarapan pagi dan boleh balik terus.